Hai, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak semua yang bersudi live dan menonton, nyokong di channel siaran saya ya. Hari ini saya dah bertukar nama dah ya. Tak ada lagi pasu channel ya. Saya bubuh Rabani ya 9337. Sebab saya akan kekalkan nama ni seterusnya, tak tukar lagi ya. Rabani 9337. Sebab saya tukarkan pada YouTube saya buat nama sama dengan TikTok ya. Nak buat dua, nak tengok TikTok pun boleh, nak tengok YouTube pun boleh. Sebab tu saya buat Rabani 9337. Saya tambah dah pasu channel Petani M tak ada dah ya. Nak tengok kita akan tukar nama seterusnya. Okey. Okey, hari ini kita buat kerja kampung bekerja kampung dengan nak tengok ya, dengan sungguhnya kita menerokai alam kampung kita, mencerah, bagi mencerahkan hutan kita menggunakan cangkul ya, cangkul moden ya. Macam mana kita nak tengok nak cangkul moden. Cangkul tu tak ada kedai, tak ada jual tau. Nak tengok. Okey, lagi kita akan tengok macam mana saya buat kerja, macam saya akan tunjuk cangkul dia. Okey. Okey, jom. Okey, ini dia cangkul dia ya. Cangkul ya. Antara kita baru buat test sendiri ya, cangkul model ni. Ya, kepala besar ya. Ini cangkul tapi cangkul model lah. Kita akan buat seterusnya macam mana. Buat sendiri ya. Kita akan lapik ya, besi ya. Kuat ni depan ni. Cangkul model ya. Okey. Kita akan melakukan kerja seterusnya. Tu dalam mesin rumput ya. Mesin rumput pada orang mesin rumput pada kita menggunakan. Okey. Hujan. Okey, kita taruh kat sini. Tak ni ya.
Okey, kita menggunakan cangkul moden ya. Macam ni lah. Ya, kuat sikit. Macam gentle ya. Ya, melekat sikit ya. Tanah basah, hujan tadi. Susah sikit. Ya, nak korek ya. Tengok ya. Senang buat kerja kuat. Okey, ini kah jenteranya. Ya, mau tahu. Jentera. Kita akan tunjukkan sedikit saja ya. Kita cara simple saja. Ya, banyak kita korek ya. Tengok tunggu dia kali ni. Caya tak? Dia. Okey, kita sambung kembali hingga hadapan ya. Okey. Janji saya tengok saya ya. Ada jentera tu. Tu jentera cangkul ya. Cangkul panggil cangkul moden. Boleh tahan lah. Beratnya mencecah hingga kan 900 gram lah. Dengan batang lah tu. Okey. Okey, boleh lah tu. Nanti cerahkan sampai sana hutan tu. Dia akan mencerahkan. Ni dah dicerahkan dah, lungguk dah. Kita akan menerokai kampung kita. Okey. Sebelah ni hutan lagi, semak ya, semak hama lagi. Kita akan cerahkan hutan ni. InsyaAllah ni. Tak demam, kita sihat. Kita akan terokai sebentar je. Di masa akan datang. Okey. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.